Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya akan share resepi dan juga cara-cara untuk buat buah Melaka atau onde-onde. Mula sekali kisarkan 8 helai daun pandan bersama 1 cawan setengah air. Ketepikan air pandan tadi, kemudian kita sediakan pula bancuhan adunan buah Melaka. Saya gunakan 2 cawan tepung pulut dan juga saya tambahkan sedikit tepung gandum, lebih kurang 1 sudu besar. Kemudian saya masukkan air pandan yang kita kisar tadi. Untuk air pandan ni korang masukkan sedikit demi sedikit. Lepas tu ulikan adunan ni. Kalau rasa lembut boleh je tambahkan lagi tepung pulut. Saya tambah lebih kurang 1 sudu je. Lepas tu sambung uli sampailah dough tu tak melekat dengan tangan. Tambahkan beberapa titik pewarna hijau dan kuning. Saya guna lebih kurang 4 titik je. Kemudian uli sikit lagi lah untuk kita nak mixkan colour tu. Colour dah bercampur, dah cantik dah. So dah jadilah adunan buah Melaka. Kemudian ambil sikit macam saya buat ni and bulatkan dan tekankan dekat tengah untuk kita nak masukkan gula Melaka. Gula Melaka ni tak kisah korang nak beli yang macam mana. Kalau macam saya ni, saya beli yang siap-siap dah berbentuk cube yang kecil macam ni. Sesuai untuk kita nak buat buah Melaka. Nak lagi sedap, pilih gula Melaka asli yang tak ada campuran gula putih ataupun yang kurang campuran gula putih. Tapi kalau tak ada bentuk macam ni, boleh je pakai gula Melaka yang besar tu. Potonglah, bagi jadi kecil-kecil yang boleh kita letakkan dekat dalam buah Melaka. Untuk saiz buah Melaka ni pula tak kisah. Kalau korang suka besar, boleh je buat bulatan tu besar-besar. Kalau suka kecil, buat je kecil. Sementara tu kena didihkan air. Okay? So air dah mendidih, kita masukkanlah buah Melaka yang siap kita buat tadi. So, sementara menunggu buah Melaka kita masak, jom kita sediakan kelapa parut. Untuk kelapa parut, letakkan sedikit garam and gaul-gaul je, dah siap. Kalau korang nak kelapa parut ni tahan lebih lama, boleh je kukus. Macam saya suka makan yang fresh macam ni. Berbalik kepada buah Melaka kita tadi, dah siap dah pun. So, kalau dia dah timbul macam tu, maksudnya dah siap, dah masak. Terus angkat. Angkat, masukkan ke dalam kelapa parut and gaul-gaulkan. So, dah siap lah kita punya buah Melaka. Susun ke dalam mangkuk dan buah Melaka kita pun dah boleh makan. Untuk buah Melaka kali ni, saya buat versi kesukaan saya, iaitu gula Melaka kat dalam tu tak cair sepenuhnya. Buah Melaka kita dah timbul, dah mendidih, terus saya angkat. Kalau korang nak versi yang gula dekat dalam tu cair sepenuhnya, korang boleh je masak lebih lama dan gula Melaka akan mencair. Kita close up sikit isi dekat dalam. So inilah gula yang saya nak, yang saya suka dan saya selalu buat. Okay? So selamat mencuba dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Umi Hasna.